Pas ni kawan-kawan, bila dia dah tak ada apa sangat lah yang dia boleh tunjuk kata dia parti yang relevan lagi, hudud tak buat, RU355 dia macam tu saja. Tapi dia kena bagi tahu dekat penyokong dia, parti ni masih lagi relevan dan kita kena buat sesuatu tu tunjukkan yang kita ni masih lagi ada sebab kenapa orang kena sokong kita. Maka mereka buatlah haramkan vape. Oh, power. Rakyat negeri hampa tengah ikat perut, hampa sibuk nak main polisi syurga. Ni, beribu peniaga, kios-kios kecil, budak muda tak ada kerja tetap. Semua ni hampa lempak duduk tepi. Sebab apa? Kononnya nak jaga akhlak. Pakcik jual vape halal pun kena lanyok. Tapi kilang rokok, benda haram yang confirm rosak paru-paru tu, hampa relax ha. Mana suara jihad hampa dekat situ? Bisu, sembang SG4 ni nak bantu rakyat. Tapi bila rakyat ni cari jalan hidup, nak cari makan, buka kedai kecil saja, jual barang yang legal, hampa mai bawa mikrofon, buat hukum sendiri. Ni nama dia hukum politik murahan. Nak nampak suci depan pengundi, tapi sanggup pijak periuk nasi mereka. Tak payah sembang pasal akhirat. Kalau dekat dunia pun dah memang zalim dengan orang cari makan. Bukannya dakwah ni. Ini nama dia kebodohan berjenama agama.